Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Muhammad Nufaizat Firman Safwan, wartawan cilik TV PSS SK Kampung Melaka. Hari ini, sekolah saya mengadakan majlis tadarus Al-Quran. Mari kita lihat kemeriahannya. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Waalaikumsalam. Tuan Guru Besar, ceritakan sedikit tentang program pada hari ini. Terima kasih kepada tiap-tiap soalan tadi ya. Jadi sebenarnya program penutupan Hiyar Ramadan adalah merupakan acara kemuncak setiap tahun bagaimana yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelum ini lah. Dalam kalender persekolahan memang Hiyar Ramadan ini merupakan satu program yang mesti dibuat pada setiap sekolah sepanjang bulan Ramadan, dan khususnya pada bulan Ramadan ini banyak amalan yang boleh kita lakukan sebagai seorang Muslim. Untuk peringkat sekolah, beberapa aktiviti yang kita anjurkan yang mana mengikut kesesuaian lah. Antara program-program yang biasa kita lakukan adalah tadarus Al-Quran, program hafazan, program selawat, program zikir dan sebagainya. Dan kita bukan sahaja mendidik anak-anak mesti membuka untuk faham Al-Quran, tetapi tentang murid-murid ini bukan sekadar dia faham, dia boleh lakukan apa saja peraturan atau perkara yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik dan cerdik dan menjadi pelindung mata bagi setiap ibu bapa dan masyarakat setempat. Baiklah, terima kasih.